yang berada dalam Zoom ni, suara saya jelas ataupun tidak? Dan visual anda jelas ataupun tidak? Kalau jelas, komen jelas. Kalau tak jelas, komen tak jelas. Jelas, jelas. Jelas sejelas-jelasnya. Alhamdulillah. Yang lain? Jelas, eh? Okey, baik. Jadi kita mulakan dengan Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ibu Ayah, kita punya sesi petang ni tak lama pun tuan-puan. Mungkin dalam 1 jam kot, paling lama pun. Paling lama lah. Okey, dan saya difahamkan oleh tim saya pada tengah hari ini dia tak ramai pun. Dia beritahu dia penjemput saya ni lah untuk bercakap sikit dalam bahagian sebab ada orang yang masih lagi nak mendaftar kelas tuition ulul albab tapi tak faham lagi, tak tahu macam mana. Cuma saya nak tanya dululah. Boleh tak Ibu Ayah, saya harap yang bersama dengan saya ni Ibu Ayah sebab saya nak bercakap perkara teknikal dan saya nak minta, boleh tak Ibu Ayah komen, adakah anda, kalau anda first time join program ataupun melihat saya ni, tolong komen nombor 1. First time. Yang first time saja. Komen nombor 1 je. Saya nak tengok berapa ramai. 3 orang je. Yang lain semua semua yang ni semua dah pernah masuk Yang pernah masuk komen nombor 2. Yang pernah join program saya, yang pernah apa join program sebelum-sebelum ni lah. Nombor 2. Yang baru komen 1, yang lama komen 2. Okey, lebih kurang setengah-setengah lah. Saya nak tahu sebab kalau dah memang pernah masuk, saya tak perlu nak cerita lebih-lebih. Kalau yang tak kenal lagi, saya nak cerita detail sikit. Baik. Saya tengok lebih kurang dalam 60-40 kot ataupun 70-30 yang baru ni. Alright. Okey, baik. Ibu Ayah, saya terang sikit lah teman. Saya terang sikit berkenaan dengan apa program ataupun apa yang saya duk cerita sebelum ni. Ibu Ayah kena faham dahululah. Sebenarnya dalam program yang saya duk buat sebelum-sebelum ni tuan-puan. Tapi sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Minta maaf. Kalau tuan-puan belum kenal, saya tak, kita tak ada host semua kan. Kita just simple saja program. Saya Tarmizi, merupakan ulul albab strategis di Smart IQ Quranic Center, dan alhamdulillah kami Smart IQ Quranic Center dah lebih kurang dalam 13 ke 14 tahun dah menguruskan anak-anak dan ibu ayah lah yang target nak masuk ke sekolah ulul albab. Okey, sedikit lah saya cerita macam tu je lah. Dan tuan-puan, apa yang saya nak beritahu tuan-puan, kebanyakan ibu ayah yang dia kenal sekolah ulul albab ni ada 3 je yang dia kenal. MRSM, SMKA dan SBP. Kebanyakan ibu ayah yang dia kenal. Saya tunjuk dalam slide saya lah. Ni. Kebanyakan ibu ayah dia kenal MRSM ulul albab, SMKA ulul albab, SBP ulul albab. Okey. Sekarang tuan-puan, kalau tuan-puan bersama dengan saya nak bagi tahu kepada tuan-puan, ibu ayah, tuan-puan tolong kena ambil tahu. Bukan tolong lah, kena ambil tahu. Sebenarnya di Malaysia ni bukan semata-mata kalau sekolah ulul albab ataupun sekolah yang ada hafazan Al-Quran hanyalah sedekat MRSM ulul albab, dekat SMKA dan SBP. Sebenarnya banyak lagi. Dan saya nak tanya ibu ayah semua, boleh tak letak di ruangan komen sebenarnya tuan-puan betul-betul target letak satu sekolah je. Betul-betul target sekolah, nak masuk sekolah mana untuk anak-anak? Nak mohon anak masuk sekolah mana? MRSM ulul albab ke? SMKA ulul albab ke? SBP ulul albab ke? Ataupun tuan-puan ada target sekolah lain? Imtiaz ke? MITS ke?
Boleh tak tulis kat ruangan komen? Lagi spesifik, lagi bagus. Aisyah Humaira, SMKA Krian. Muhammad Ikrimah, SBP. Okay. Azmi, MRSM Seberang Perai. Okay. MRSM Seberang Perai ni bukan Ulul Albab ni. Tak apa, tak apa. Nur Farihan, SMKA Ulul Albab. SMKA, SBPI Temua Rawang, SBPI Selanda. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tu sekolah apa? Nah, Negeri Sembilan tu sekolah apa? Adakah sekolah SMKA Semadah? Okey, Najwa MRSM Ulul Albab Pertam. Okey, MRSM Kepala Batas. Samalah. MRSM Ulul Albab. MRSM Kepala Batas. Okey, baik. SMKA Negeri Sembilan. SMKA Semadah lah tu. Kat Negeri Sembilan, kalau SMKA Ulul Albab adalah SMKA Semadah. Situ Norizan, MRSM Ulul Albab Pekan Datuk. Anak nombor 3. Anak nombor 2, Form 5, MRSM Majlis CC Melaka. Okey. MRSM Ulul Albab. Azmi, MRSM Ulul Albab Tun Abdullah Badawi. Okey, baik. SPP Rawang. Alright. Okey, baik. Terima kasih yang respon. Terima kasih, tuan-puan. Yang mana yang respon, Alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat. Okey. Tuan-puan, kalau boleh tuan-puan respon lah. Tuan-puan ada soalan, tuan-puan tanya je. Waktu lah tuan-puan ada peluang nak tanya soalan, tuan-puan tanya soalan. Tuan-puan tak gaduh buka kamera, tuan-puan tak gaduh buka mic. Tuan-puan tulis je. Saya bukan kenal pun tuan-puan siapa dia. Tuan-puan ada soalan, tuan-puan tanya je. Jangan malu-malu. Rugi tak tanya. InsyaAllah, apa yang saya tahu, saya akan kongsi. InsyaAllah. Baik. Jadi tuan-puan, apa yang saya nak bagi tahu, nak bagi tahu kepada tuan-puan sebelum apa-apa pun, tuan-puan kena faham dahulu, kan? Tuan-puan kena tahu betul-betul adakah anak tuan-puan betul-betul minat, memang ada potensi, adakah sesuai dia nak masuk sekolah ulul albab. Okey? Saya bercakap dalam ulul albab lah. Ada recording tak? Saya baru masuk terlewat. Saya baru start je, Aina. Saya baru start je. Saya baru mukadimah. Okey? Ibu ayah kena tahu adakah anak kita itu betul-betul minat, adakah betul-betul ada potensi, adakah betul-betul sesuai nak duduk sekolah ulul albab. Apa itu sekolah ulul albab? Sekolah ulul albab adalah sekolah yang menawarkan pembelajaran ataupun silibus yang ada akademik plus dengan hafazan Al-Quran 30 juzuk. Tu je maknanya ulul albab ni. Dan ramai orang masih lagi tak tahu macam mana nak mohon sekolah ulul albab ataupun macam mana nak mohon MRSM, SMKA dan SBP. Macam mana nak mohon? Okey, kalau siapa ada buku, siapa ada pen, tolong tulis dalam buku nota. Kalau nak mohon sekolah-sekolah macam ni, macam mana cara sekalipun, ibu ayah macam mana nak mohon, kena mohon melalui online. Pada bulan 8 tahun ini, insya-Allah, bulan 8, bulan Ogos, permohonan akan dibuka. Macam tahun lepas lah. Permohonan dibuka pada awal bulan 8. Okey, bila dia buka sahaja permohonan, tuan-puan kena masuk dalam website portal Kementerian MARA, tuan-puan tulis je permohonan sekolah khusus tingkatan 1. Tak tulis tak apa, nanti bila dia buka je permohonan, selalunya semua orang akan tahulah. Link tu kita akan sebarkan. Okey, dan tuan-puan, kalau tuan-puan berada dalam grup-grup kami, grup-grup Smart IQ, tuan-puan, kita grup banyak tau. Terlalu banyak. Ratusan grup. Satu grup ada 1,000 lebih orang. Ada beratus grup, kan? Siapa yang berada dalam grup, saya minta kalau boleh tak payahlah keluar, rugi keluar. Okey, daripada grup. Sebab apa? Dalam grup tu lah kita akan berkongsi, bertukar-tukar pendapat, bertukar-tukar soalan. Kalau tak tahu tanya, kalau tahu bantu, kan? Itu function grup. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak selesa duduk dalam grup. Dia rasa, oh rimah lah, banyak sangat lah chat ni, tak nak baca. Keluar ah. Sekarang ni mungkin tuan-puan nampak masih belum ada kepentingan. Tapi bila masuk sahaja nanti bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, waktu itulah grup WhatsApp itu akan betul-betul berfungsi dan grup itulah yang akan membantu kita untuk menyelesaikan beberapa masalah. Sebab apa? Bila kita tak tahu apa-apa persoalan, kita ada benda yang kita tak tahu, tak reti, kita tanya dalam grup. Bila kita tanya dalam grup, tim saya boleh bantu, ibu bapa yang lain pun boleh bantu. Samalah dengan ibu bapa yang lain. Kan? Jadi, at least, tuan-puan berada dalam grup, boleh jugalah dapat manfaat dalam grup tu. Yang tu je function dia. Okay? Harap-harap tuan-puan, kalau tuan-puan nak keluar pun saya tak pernah marah pun. Tak kisah pun tuan-puan nak keluar kan. Tapi tuan-puan lah yang rugi. Okay? Alright. Apa beza MRSM, SBP, SMKA ulal albab? Okay, yang tu saya cerita. Untuk mohon SMKA, SBPI, result UPKK dan UPSRA kena cemerlang ke? Okay.
Baik, dah alang-alang tanya soalan UPKK ni. Keputusan UPKK nak keluar lah kan? Tahu tak? Siapa tahu keputusan UPKK nak keluar bila ni? Siapa tahu keputusan UPKK keluar bila? Ya, 25 hari bulan. Kan? 25 hari Rabu ni. Ha, betul. Ha, ready lah. Siapa yang anak dia nak keluar UPKK ni, mesti dia risau dah lah. Tapi saya beritahu siap-siap lah. UPKK. Apa kegunaan UPKK? Boleh mohon sekolah mana? Yang ni yang ramai orang tak tahu ni. Yang bila saya buat, saya beritahu benda ni ramai juga orang marah. Okey, saya beritahu terang-terang ah. UPKK sebenarnya bukan syarat utama untuk permohonan ke MRSM, SMKA dan SBP. Okey, tapi dia tetap diperlukan untuk permohonan ke sekolah SMKA, aliran agama, SBP aliran agama kan. Tetapi macam saya kata, UPKK bukan syarat utama untuk permohonan ke sekolah-sekolah macam ni. Sebab even pelajar-pelajar yang tak ada UPKK pun sebenarnya dapat je sekolah-sekolah MRSM, SMKA, SBP. Tambah MRSM. MRSM memang tak tengok langsung UPKK. Tak ada UPKK pun tak ada masalah. Tetapi, jangan ingat tak penting. Sebab bila saya cakap macam tu, ramai sangat parent-parent yang marah saya. Apa guna anak saya ambil UPKK? Tak ada function anak saya ambil UPKK. Betul tak tuan-tuan? Tuan-puan, jangan rasa tak penting. Penting Sebab sekolah-sekolah lain. Sekolah bawah kerajaan negeri, sekolah bawah yayasan negeri, sekolah bawah Jabatan Agama Islam, sekolah bawah Badan Zakat, sekolah bawah sekolah SABK, sekolah agama bantuan kerajaan. Banyak lagi tuan-puan sekolah-sekolah lain yang memerlukan result UPKK. Apa beza UPKK? UPKK keseluruhan, dia bawah JAKIM. Okey, satu Malaysia boleh ambil. PSRA Negeri Selangor je. Dan PSRA ni di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Sama juga yang UPSRA, KL saja. Sama juga dengan SDEA, Johor saja. Sama juga dengan SPI, dekat Kedah saja. Saya pun terlupa lah tuan-tuan, nama macam-macam. Term-term tu dia nama dia macam-macam. Tapi apa yang saya nak simpulkan bahawa kalau PSRA, UPSRA, SDEA, SPI, banyak lagi lah benda-benda ni tuan-tuan. Dia diperlukan untuk permohonan ke sekolah-sekolah selalunya di bawah kerajaan negeri dan di bawah Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Itu kegunaan dia. Sebab dia di bawah kerajaan negeri. Dia bukan di bawah kementerian, dia bukan di bawah JAKIM yang melibatkan seluruh Malaysia. Okey? Baik. Jadi tuan-puan, saya ada satu soalan. Tuan-puan, saya nak tuan-puan jawab ramai-ramai dalam ruangan komen. Mungkin yang dah pernah join dengan saya dah tanya banyak kali. Yang tambah-tambah yang baru ni, saya nak tanya soalan. Tuan-puan boleh tak jawab soalan saya kalau anak tak dapat mana-mana? MRSM tak dapat, SMKA tak dapat, SBP tak dapat. Tuan-puan nak buat apa? Cuba jawab di ruangan komen. Anak tak dapat mana-mana ni. MRSM tak dapat, SMKA tak dapat, SBP tak dapat. Tuan-puan nak buat apa? Rayuan dan KAA. Cari option B. Azmi Imran, dia dah tahu dah option B. Teruskan sekolah harian biasa. Rayuan, KAA, SABK, sekolah harian biasa. Mohon sekolah agama menengah. Okey. Yang lain? Cuba tuan-puan komen. Yang lain nak mohon sekolah mana? Ke biarkan je lah. Nak buat macam mana? Dia tak ada rezeki kan? Ada orang macam tu. Sekejap teman Allah. Mahat Hafiz. SABK, KAA. Option lain. Swasta agama, SMITI. Mohon sekolah agama menengah. Sekolah harian biasa, SMA. Baik. Jadi tuan-puan, kenapa saya tanya soalan macam tu? Sebab saya nak tahu, adakah tuan-puan sebenarnya tahu ataupun tidak tentang option ataupun backup plan? Yang ni saya nak beritahu ni. Baik. Tuan-puan, ibu ayah, saya faham. Kadang-kadang ibu ayah ni dia nampak, yalah sekolah famous,
MRSM ni famous, SMKA famous, SBP pun famous. Semua satu Malaysia tahu kewujudan sekolah-sekolah ni. Tapi sebenarnya tuan-puan, bukan option yang ni yang saja yang ada. Sebenarnya banyak lagi peluang-peluang sekolah lain yang ibu ayah tak tahu. Saya nak beritahu. Data tahun lepas yang mohon untuk ke MRSM, SMKA dan SBP nilainya adalah 200,000 lebih. 200,000 lebih tuan-puan yang mohon. 200,000 lebih. Yang mohon. Yang berjaya dalam 10% sahaja. Lebih kurang dalam 25,000 ke 27,000 sahaja. Yang berjaya. Tuan-puan tengok, yang tak berjaya, yang gagal, tak dapat mana-mana sekolah. MRSM tak dapat, SMKA tak dapat, SBP tak dapat berapa? 170,000 ke atas. Sebab tu saya tanya soalan. Kalau anak tuan-puan berada dalam kalangan yang tak berjaya tu macam mana? Yang 170,000 tu tak berjaya, nak buat apa? Ha. Sebab tu saya tanya soalan tu. Oh, rupanya ada ramai orang tahu, ada ramai juga orang tak tahu. Ada yang kata rayuan, KA, SABK. Tuan-puan, kalau boleh, rayuan tu jangan terlalu harap sangat. Rayuan ni adalah untuk mengisi tempat kosong saja, tuan-puan. Tahun lepas, yang mohon 200,000 lebih, tempat kosong. Okey, tempat kosong di MRSM, SMKA dan SBP ada berapa? 27,000 saja tempat kosong. Jadi, kalau tempat kosong sikit, macam mana rayuan tu nak ambil banyak-banyak? Rayuan tu berfungsi adalah untuk mengisi kekosongan yang orang duk tolak-tolak permohonan tu. Mungkin sekolah tu dia memerlukan 1,000 pelajar. Daripada 1,000 pelajar tu, kan dah selesai exam, dapat keputusan, dia pun ambil 1,000. Daripada 1,000 ni, kan, yang tolak tak mau masuk sekolah tu dalam 100 je. Ada 100 lagi tempat kosong. Jadi dia nak ambil 100 je. Bukan dia nak ambil lagi, dia nak tambah lagi 10,000 ke. Tak. Dia nak ambil yang untuk mengisi kekosongan saja yang orang tolak tu kan. Itulah macam rayuan. Bukannya dia buka sekolah baru. Tak. Sebab tu saya selalu kata kat parent, jangan jadikan rayuan sebagai harapan kedua. Sebab apa tuan-puan? Tuan-puan bayar yang tak berjaya tadi 170,000. Tuan-puan buat rayuan, bayangkan yang buat rayuan kata setengah pada tu. Kata 100,000 orang buat rayuan. Yang nak ambil 100 orang je. Mana maunya tempat tu? Adakah sebab UPSR dimasukkan application jadi 250K? Mungkin salah satu sebab. Okay. Tapi tuan-puan, dia berdasarkan demand and supply lah. Okay. Semakin dulu tuan-puan, yang memohon MRSM, SMK, SBP mungkin tak seramai macam ni. Kan? Sebab mungkin ada, ialah peredaran zaman kan. Tapi semakin ramai sekarang ni, semakin ramai budak cerdik. Semakin ramai budak yang nak mahukan sekolah-sekolah yang bagus. Sebab itulah tuan-puan, program saya pada petang ni, apa yang saya nak bagi tahu, ibu ayah kena ada pemikiran. Kalaulah anak aku tak dapat mana-mana sekolah, MRSM tak dapat, SMKA tak dapat, SBP tak dapat, apa yang aku nak buat? Aku kena ada backup plan. Aku kena ada plan B. Faham tak? Jadi plan B tu macam mana? Ni saya tunjuk tuan-tuan. Sekejap tuan-tuan. Plan B itu berada di sini. Okey. Plan B itu berada di sini. Nampak tak ni? Ada tahfiz KBT dan ada tahfiz swasta. Okey. Kalau tahfiz swasta ni tuan-puan, saya tahu kebanyakan ibu ayah dia risau bab tahfiz swasta ni satu je, bab duit. Kan yuran dia agak mahal lah. Tapi tuan-puan, kalau tuan-puan berkemampuan, why not? Hantar je tahfiz swasta. Kalau berkemampuan, hantar. Tak ada masalah. Yuran dia lebih kurang dalam kadang-kadang sebulan tu jatuh 400 ke 500 kat sebulan. Kan? Sekarang ni saya nak fokuskan kepada tahfiz KBT. Ni, saya nak fokuskan tahfiz KBT. Hatika Muhammad, ada masalah ke jika anak bersekolah di sekolah rendah agama swasta? Baik. Yang sedang mendengar saya ni, berapa ramai anak swasta komen nombor 3? Saya nak cerita. Siapa yang anak dia sekolah swasta sekarang, komen nombor 3.
Sekolah rendah swasta. Saya nak tengok ramai ke tak? Seorang je. Oh, yang lain semua sekolah kebangsaan eh? Okey, baik. Okey, saya terang secara simpel sahaja. Kalau anak sekolah swasta, tolong pastikan sekolah anak tu, sekolah swasta tu, berdaftar dengan kementerian. Kalau tidak berdaftar dengan kementerian, memang tak boleh mohon SMKA ke SBP ke tak boleh mohon. Boleh hanya mohon MRSM sahaja. Macam mana nak cek? Pergi dekat sekolah, apa pergi cari apa pihak pentadbiran sekolah tanya. Sekolah ni berdaftar tak dengan kementerian? Kan bila daftar dengan kementerian, anak-anak tumpuan akan masuk dalam sistem APDM. Nama anak tumpuan, maklumat anak tumpuan, semua maklumat dia akan masuk dalam sistem aplikasi pengkalan data murid ataupun kita panggil sebagai APDM. Untuk sekolah swasta. Jadi kalau masuk dalam sistem APDM tak ada masalah lah nak mohon SMKA, SBP tak ada masalah. Okey, yang sekolah kebangsaan ni saya tak risau, dia tak ada masalah. Sebab dia memang link dengan kementerian. Okey, baik. Saya sambung teman-teman. Sekarang ni saya nak cerita tentang tahfiz KBT. Inilah plan B yang tuan-puan boleh mohon, backup plan yang tuan-puan boleh mohon supaya anak kita ada peluang yang lebih besar nak masuk ke sekolah-sekolah ni. Okey, saya tunjuk tuan-puan. Tahfiz KBT ni apa tuan-puan? Siapa yang tak tahu tolong clear. KBT. KBT ini adalah silibus. Silibus yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. KBT ni stand for ataupun nama panjang dia Kurikulum Bersepadu Tahfiz. Itulah maksud KBT. Okey. Sekolah-sekolah KBT ni tuan-tuan ataupun tahfiz KBT, KBT ni silibus, silibus apa KBT ni apa sekolah mana lagi yang pakai? SMKA Ulul Albab pakai silibus apa? KBT. SBP Ulul Albab pakai silibus apa? KBT. Jadi kalau sekolah tu tidak berada di bawah kerajaan kita, bukan berada di bawah kementerian, contohnya tuan-tuan ni, sekolah kerajaan negeri, sekolah bawah yayasan negeri, sekolah bawah Jabatan Agama Islam, sekolah bawah Badan Zakat, sekolah SABK. Kalau sekolah-sekolah ni semua menggunakan silibus KBT, maksudnya silibus itu memang daripada kementerian. Jadi tak ada masalah dari segi pencapaian, dari segi nak sambung mengaji lepas tu kat mana, dari segi bagusnya, dari segi semualah. Semua sama je tuan-puan. Cuma sekolah-sekolah ni tak berapa nak famous. Okay. Tuan-puan tahu tak nak mohon kat mana? Siapa siapa tahu contoh-contoh sekolah-sekolah tahfiz KBT ni? Cuba komen. Contoh sekolah tahfiz KBT. Siapa tahu? Tak tahu. Tak apa. Tak tahu komen je tak tahu. Saya tak ada masalah. Sebab kita memang nak belajar. Kalau tak tahu komen tak tahu. Tapi kalau tahu komen. Cuba kukut lah siapa tahu. Mahat Tafiz. Okey, Mahat Tafiz mana tu? Tak tahu juga. Ah, bagus tak tahu. Lagi tak tahu lagi saya suka. SMKA Petra Mahmud tahu SMKA. Bila ada SMKA. Tu memang bawah kementerian lah, bawah kerajaan lah tu. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Ada kebangsaannya memang confirm. Sekolah tu bawah kerajaan. MITS. Betul? MITS Atika Muhammad betul. MITS tu adalah salah satu tahfiz KBT yang berada di bawah Jabatan Agama Islam Negeri. Tak tahu juga. Okey. Baik, yang respon terima kasih. Yang tak respon ni saya harap tuan-puan mendengar saya lah tu. Takut saya cakap seorang-seorang. Okey, saya takut ada orang yang tak respon ni dia buka, dia tak full kat tepi dia buat tak tahu. Rugilah tuan-puan buat macam tu, baik tak payah dengar. Okey? Baik. Tuan-puan, saya duk cerita kat tuan-puan, sekolah-sekolah tahfiz KBT ni sebab saya nak suruh tuan-puan mohon. Okey, tuan-puan rasa rugi ke kalau mohon banyak kat sekolah anak? Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor, betul? Tu sekolah bawah kerajaan negeri tu. Tuan-puan,
Saya duk cerita ni sebab saya nak bagi tumpuan faham. Saya nak bagi tumpuan terbuka bahawa sebenarnya dekat Malaysia ni kan banyak lagi sekolah-sekolah yang ibu ayah boleh mohon. Apa macam pelajar-pelajar saya tahun-tahun sebelum ni pun tuan-puan, depa tak isi satu borang. Tuan-puan, kalau MRSM, SMKA dan SBP baru satu borang tuan-puan. Kalau tak dapat, masa tu lah nak sedih lah, nak kecewa lah. Sedangkan ada banyak lagi option yang tuan-puan tak isi. Sebab tu saya kata, pelajar-pelajar saya, tahun-tahun sebelum-sebelum ni tuan-puan, mereka takkan isi satu borang. Kebanyakan pelajar-pelajar saya, mereka akan isi banyak borang. 5 borang, 7 borang, 10 borang, belas borang pun ada. Macam mana nak mohon, saya tunjuk tuan-puan. Mungkin ramai lagi tak tahu ni. Okey, ni senarai sekolah KBT ya. Sebab saya tak ada dalam slide benda tu. Sebab banyak. Saya tunjuk senarai sekolah KBT ni. Nampak tak? Ni senarai sekolah KBT ni. Senarai sekolah KBT di Selangor. Nampak tak Selangor? Sekolah Menengah Agama Muhammadiyah. Imtiaz Banting. Ni. Kolej Integrasi Tahfiz Tunas Ilmuwan Selangor. Yang ni tuan-puan boleh mohon. Siapa duduk Selangor mohon lah semua ni. Ni, okey. Kita tengok pula. Kedah. Mahat Tahfiz Sains Darul Aman. Kuala Lumpur, Semista. Siapa tak tahu dah ni. Semista famous ni, Semista. Perak, Matakap, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan banyak ni. Sekolah Menengah Agama Sains Sekolah Pilah. Semua ni bawah kerajaan negeri ni. Sekolah Menengah Agama Teluk Kemang. Sekolah Menengah Agama Nilai. Sekolah Menengah Agama Repah. Sekolah Menengah Agama Haji Muhammad Yatim. Ni semua bawah kerajaan negeri. Mahat Tahfiz Negeri Pahang, betul? Ada? Ni, mana dia Pahang? Ada dia dalam senarai je. Nampak ni? Nah, ni semua ni Kelantan, Terengganu. Ni siapa tahu? Imtiaz Terengganu. Siapa duduk dekat Terengganu? Ada 8 cawangan imtiaz. Sekolah Mahat Muhammadi di Gemencih tu bukan Ulul Albab kan? Tak salah saya bukan Ulul Albab. Dia aliran agama tapi dia bukan Ulul Albab. Ataupun dia aliran dini. Penang. Banyak tuan-puan. Okey, saya tunjuk kalau tuan-puan nak cari di Kedah saja. Ni, tuan-puan. Kalau orang yang duduk Kedah, nampak dah senarai sekolah ni, siapa yang duduk Kedah, pelajar-pelajar saya akan suruh dia mohon semua. Rugi ke mohon? Tak rugi, tuan-puan. Tapi kalau tuan-puan rasa penat, tak larat, sebab apa? Bila mohon banyak, temuduga pun akan dipanggil banyak. Faham tak? Kena korban sikit lah. Dah dapat panggilan, temuduga, pergilah temuduga. Takkan tuan-puan tak boleh berkorban untuk anak-anak. Anak-anak nak pergi temuduga je. Tuan dari Kedah ke? Ya, saya dari Kedah. Ni kalau Pulau Pinang. Kalau daripada mana ni? Perak. Cuba kita tengok Perak. Perak ada berapa tuan-tuan? Tu, Perak. 2 page. Bayangkan kalau tuan-puan mohon semua ni. Ada berapa sekolah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bayangkan 10 sekolah ni, ibu ayah mohon kalau duduk Perak. Dan saya nak bagi tahu juga, tak semestinya kalau duduk Perak tak boleh mohon sekolah kat Selangor. Boleh, tak ada masalah. Duduk Perak, tak boleh kan mohon sekolah di Kedah? Boleh. Cuma kalau sekolah tu di bawah kerajaan negeri, selalunya lah dia akan utamakan anak negeri tersebut. Kalau anak daripada negeri luar, contoh dia duduk Perak, kan, dia mohon sekolah di Selangor, dia akan utamakan anak negeri Selangor. Tapi ada tak peluang untuk anak negeri lain untuk masuk? Ada kuota dia. Selangor banyak ke? Banyak. Ni Selangor, 1, 2, 3, 3 page. Ada 4 page tak? Tak ada. Faham tak? Penang tak banyak tak? Penang ada 3. Penang. Yang ni yang saya kata yang selain daripada MRSM, SMK, SBP tau. Kalau tambah dengan MRSM, MRSM ada MRSM Ulul Albab, Kepala Batas. SMKA ada SMKA Syekh Abdullah Fahim dekat Dibong Tebal. Banyak. Tahun tu saja pun dah banyak dah. Apa yang saya nak bagi tahu, tuan-puan, mohonlah banyak-banyak sekolah. Okey. Benda ni tuan-puan boleh cari kat Google, tapi susah nak cari kat Google naknya. Kalau tuan-puan cari kat Google, tuan-puan kena buka dia punya website dia. Contoh tuan-puan nak cari pasal SMA Kota Gelangi.
Kadang-kadang tuan-puan tulis je senarai sekolah tahfiz KBT di Malaysia. Ada dah keluar tapi kadang-kadang kita tak apa faham sebab tahfiz ni ada banyak jenis juga. Sekolah KBT ni ada bayaran bulanan ke Ustaz? Ada. Contoh macam dekat Kedah ni, MTSD. Berapa yuran bulanan dia? RM63 sebulan. Okey tak tuan-puan? RM63. Takkanlah RM63 mahal. Sebulan. Kita makan sehari pun bawa family kadang-kadang makan lebih daripada RM60. Anak nak makan tiap-tiap hari dekat sekolah tu. RM63 tu tuan-puan, saya tak tahulah. Dia bukannya swasta. Kalau swasta memang mahal lah. 400, 500 sebulan. Ha. Tuan-puan faham ni apa yang saya cerita ni? Faham tak? Faham, komen faham. Tak faham, komen tak faham. Sekali lagi. Dia macam ni tuan-puan. Apa yang saya nak bagi tuan-puan faham, saya nak suruh tuan-puan mohon banyak sekolah untuk anak. Kita nak buka peluang. Kesianlah kat anak kalau tuan-puan mohon MRSM, SMKA dan SBP saja. Kesian tak kat anak kalau tak dapat. Sebab MRSM, SMKA dan SBP memanglah benda ni 3 sekolah. Tapi tuan-puan, dia di bawah satu borang je. Kalau dah dapat MRSM, takkan dapat dah SMKA, takkan dapat dah SBP. Kalau dah dapat SBP, takkan dapat dah SMKA, takkan dapat MRSM. Begitulah sebaliknya. Yang tu yang saya nak fahamkan ibu ayah tu. Buka peluang, cari peluang. Kita lah parent nak kena buka peluang untuk anak. Kalau tuan-puan yang tak cari info, tak cari maklumat, tak mohon untuk anak, anak-anak reti kan nak mohon sekolah. Mereka tak tahu tuan-puan. Mereka pergi sekolah je, pergi belajar. Kita lah yang cuba kena mohon untuk anak. Bila kita mohon banyak, macam contoh tahun lepas, pelajar saya, dia isi 13 permohonan. Bila dia isi 13 permohonan, dia dapat panggilan temuruga 13 temuruga. Kena hadir tak? Hadir lah. Bila dia hadir, dia dapat berapa tawaran sekolah? 8 tawaran sekolah. Seronok dah dapat 8 tawaran sekolah sampai tak tahu nak masuk sekolah mana. Seronok tuan. Ya. Kita nak buka peluang je untuk anak-anak ni, saya cerita ni. Tuan, bila boleh mohon tahfiz KBT tu sama-sama ke dengan MRSM nanti? Okey. Soalan yang bagus. Tuan-puan, okey, sekolah-sekolah KBT ni dia nak mohon dia tak sama tau macam MRSM, SMK, SBP. Sebab sekolah tu sekolah famous kan. Dia buat satu website, isi semua kat situ. Senang. Kalau sekolah ni tuan-puan kenalah apa satu. Mungkin yang first nampak ni ada nombor telefon ni. Kami bagi nombor telefon ni dalam buku ni bukan saja-saja bagi. Tuan-puan boleh tanya, call. Hello, Assalamualaikum. Ni sekolah agama menengah Muhammadiyah Pekan Sabak ke? Saya nak tanya permohonan buka bila ya? Oh, kami buka permohonan pada bulan 9. Macam mana yang saya nak mohon? Kena mohon melalui online ke ataupun nak kena pergi ambil borang secara fizikal? Oh, dia kena isi online je, nanti saya akan bagi link permohonan. Macam tu je tuan-tuan. Faham tak? Sebab tu satu lagi saya beritahu. Kadang-kadang sebab tu saya kata jangan keluar dari grup tu. Grup tu lah yang berfungsi apa ibu ayah kata. Sekolah imtiaz Banting dah buka lah. Ni siapa nak mohon, boleh mohon. Ni ada link. Kadang-kadang tim saya duk kongsi benda-benda tu. Faham ke tidak? Itu caranya. Saya bagi tahu cara-cara tu. Nak mohon, nak bantu anak-anak. Kita nak anak kita masuk sekolah-sekolah yang bagus kan? Usaha sikit. Memang ibu ayah kena usaha banyak daripada anak sebenarnya. Anak ni dia fokus pada pelajaran je. Ibu ayah ni yang nak kena fokus dari segi permohonan, dari segi teknikal, macam mana nak fokus, macam mana nak persediaan, apa kelas-kelas ni nak kena fokus. Kan? Ustaz, anak sulung saya baru dah jam 4. Apa syarat-syarat persediaan untuk ke sekolah-sekolah yang bagus ni? Boleh share sedikit? Dia, tuan-puan, syarat-syarat kemasukan ni tak teruk pun. Syarat kemasukan dia, yang pertama nak masuk ke sekolah-sekolah macam ni, warga negara Malaysia. Anak tu lah warga negara Malaysia. Kadang-kadang ada ibu ayah dia, mungkin ayah berkahwin dengan bukan warga negara Malaysia kan. Tapi anak tetap warga negara Malaysia. Tak ada masalah lah benda tu. Okey. Yang kedua, melepasi aras toleransi PKSK. Kalau nak mohon MRSM, SMK, SBP, kena melepasi aras toleransi PKSK. Alat exam PKSK ni. Siapa kalau ada buat latihan PKSK, benda ni penting. Soalan PKSK,
Meliputi 40% markah nak masuk sekolah-sekolah ni. Sangat besar, sangat susah nak lepas. Kalau duk buat, tak heran. Anak-anak buat persediaan bila? Relax lah, awal lagi. Tuan-puan rasa awal lagi, tuan-puan silap. Saya terus terang. Sebab apa tuan-puan? Nak buat persediaan bukan mudah. Sebab apa? Anak orang lain daripada awal lagi duk buat persediaan. Anak kita pergi sekolah, balik sekolah tengok TV. Balik sekolah main telefon. Rasa-rasa anak kita boleh dapat tak sekolah yang bagus? Kalau anak kita punya perangai macam tu. Kalau kita tak push, kita tak marah, kita tak habaq, kita tak suruh dia buat persediaan, tak suruh dia buat soalan-soalan lepas, anak kita akan ketinggalan. Orang lain dah push dah, kita tak push lagi. Okey? Ni. Yang ni saya kata ni, kalau boleh tolong ambil tahu tentang senarai sekolah-sekolah ni. Okey? Dalam slide saya tak ada. Ni dalam buku. Benda ni dalam buku. Kod lah siapa nak buku ni, dekat TikTok saya ada. Buku ni bukan senarai sekolah je. Ustaz, saya nak beli buat apa buku tu? Semua senarai sekolah je. Tak. Dan ni buku panduan. Okey? Kan? Buku panduan. Kod siapa yang apa hari tu ada orang tanya macam mana nak beli kat TikTok saya. Okey, teman? Risau anak tak melepasi PKSK, betul? Kalau tak lepas PKSK, jangan haraplah nak dapat sekolah-sekolah ni. Memang tak akan dapat. Okey. Faham tak, tuan-puan? Clear tak? Ah, Tuan-puan, adakah tuan-puan masih okey ke nak bersama dengan saya dalam lebih kurang dalam 15 minit lagi, okey ke? Saya nak terang sikit berkenaan temuduga. Sebelum saya cerita tentang tuition ulul albab. Okey saya takut tuan-puan ada program ke apa ke, saya takut. InsyaAllah saya tak mau ambil masa lama kan, 15 minit lagi cukup lah. Okey, baik. Saya teruskan Okey. Sekolah tahfiz KBT tu kena jawab PKSK juga ke Ustaz? Tak. Sekolah tahfiz KBT tu kebanyakannya selalu dia nak tengok result apa nama exam kat sekolah. Contoh macam result PBD. Dapat TP4 ke, dapat TP5 ke, dapat TP6 ke. Sebab PKSK ni dia hanya terletak untuk sekolah MRSM, SMKA dan SBP saja. Okey. Ni saya nak sentuh bab ni Tuan-puan. Okey. Sekarang ni tuan-puan, saya nak bercerita berkenaan dengan 4 aspek penting dalam temuruga ulul albab. Ibu ayah kena ambil tahu benda ni. Walaupun dia nampak macam, yang ni untuk anak-anak ni. Tak. Yang ni lah ibu ayah bila saya cerita ni, tuan-puan lepas ni akan nampak. Lepas habis program, tuan-puan tahu. Oh, anak kena buat latihan ni. Anak kena buat latihan ni. Anak kena buat latihan ni. Supaya dia tahu. Hari temuruga nanti, dia nak jawab macam mana, dia nak fokus apa, dia tahu daripada sekarang. Tuan-puan, kalau tuan-puan tahu cara daripada awal, berbanding tuan-puan tak tahu cara, anak pergi je temuruga. Mana satu yang akan lebih possible untuk berjaya, mestilah yang tahu awal. Okey, baik. Dalam temuduga ulul albab ada 4 perkara yang nak kena fokus. Anak-anak nak kena fokus. Yang pertama tahriri, yang kedua hafazan, yang ketiga tilawah, yang keempat komunikasi. 4 perkara ni ada markah-markah yang tertentu dalam temuduga ulul albab. Ustaz nak tanya, kalau tinggal di Kuala Lumpur boleh tak nak mohon MITS dan lain-lain sekolah agama negeri? Boleh. Cuma kalau di Kuala Lumpur, MITS ni di Selangor, dia akan fokuskan anak Selangor lah. Tapi nak mohon boleh, cuma dia ada kota-kota yang tertentu lah. Alright, kita pergi satu-satu nombor Tahriri, hafazan, tilawah, komunikasi. Baik. Tuan-tuan tengok First, tahriri. Apa itu tahriri? Tahriri ini adalah ujian menulis ayat Al-Quran. Ujian menulis ayat Al-Quran. Macam mana tu? Tuan-puan tengok di sini. Okey. Dalam temuduga nanti, anak tuan-puan akan diberikan keratan ayat Al-Quran dan anak tuan-puan kena tiru balik, salin balik sahaja ayat Al-Quran tersebut. Contohnya saya tunjuk. Dia akan macam ni.
Kita cari sana ujian tahriri, pengujian tahriri. Okey. Kemana ni? Inilah contoh pengujian tahriri. Nampak ada berapa baris? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 baris. Anak perempuan kena salin balik saja. Inilah contoh ujian tahriri. Salin. Nampak senang ke nampak susah, tuan-puan? Ibu ayah, cuba komen sikit. Nampak senang ke nampak susah? Salin je. Komen, komen. Nampak senang ke nampak susah? Nak tengok ayat ni. Nampak macam senang sebab salin. Kalau dah biasa tulis nampak senang. Ada masa? Ya, ada masa. 10 minit. Susah kalau sekali baris yang lengkap. Ya, memang kena letak sekali dengan baris. Okey. Walaupun nampak macam ala salin, senang je salin. Ya, nampak macam senang tapi tuan-puan, ikut barisan ayat tu ke? Ya, ya, ya. Ikut barisan. Nampak ni? Satu baris, satu baris. Baris kedua, baris kedua. Okey? Tak ada masalah pun. Benda tu tak ada apa pun. Yang penting kena salin balik bagi sama. Nampak macam senang kan? Tapi tuan-puan, tiap-tiap tahun saya akan buat seminar. Seminar Ulul Albab ni tiap-tiap tahun saya buat. Kan? Yang secara fizikal lah. Budak-budak akan main satu tempat, saya akan bagi simulasi, mereka akan buat lah. Saya akan bagi ujian tahriri dulu. Mereka buat. Bila mereka buat tuan-puan, ya Allah, saya tengok kan, budak-budak nampak memanglah salin je, senang je nak salin. Tapi kalau budak-budak yang tak biasa menulis ayat Al-Quran akan mengalami kesukaran yang amat sangat untuk anak-anak. Iyalah, budak-budak dok biasa tulis apa? A, B, C. Tulis ayat Quran kadang-kadang. Buat kat Kedah kau Ustaz? Tak, saya akan buat banyak negeri. Kat Kedah ada, kat KL ada, kat Selangor ada, kat Melaka ada, kat Negeri Sembilan ada. Tahun ni kami tambah dekat dekat Terengganu pun ada. InsyaAllah. Tak apalah, tanpa follow lah. Saya tak buka lagi program tu. Nantilah. Dalam bulan 6, bulan 7 nanti saya akan buka. Yang tu program fizikal. Memang saya buat simulasi temuruga. Sebiji macam temuruga sebenar. Nantilah, nanti. Okey. Apa yang saya bagi tahu tuan-puan, anak-anak daripada sekarang habis program ni tuan-puan jangan lupa buat latihan dengan anak-anak. Suruh dia tulis ayat Quran, buat latih bagi tangan tu lembut nak tulis ayat Quran. Sebab apa tuan-puan, anak-anak kadang-kadang tak tahu nak tulis ayat Quran, dia rasa keras tangan ni nak tulis. Satu, bila tulis satu tak kemah, ya Allah, jadi tulisan tu jadi bahasa lain. Saya tengok ni ayat Quran ke ni, saya tak boleh baca pun ni. Kadang saya risau. Faham tak? Ni tuan-puan, saya dah bagi tahu ni, jangan tak buat. Ni kat rumah buat. Saya tunjuk tu supaya tuan-puan ada persediaan awal. Sebab temu duga nanti, saya bukan tunjuk ni saya reka-reka cerita, dak memang temu duga macam tu. Temu duga sebiji macam ni apa yang saya bagi ni. Tapi ayat berbeza lah. Dia ni saya ambil contoh je ayat Quran ni. Ayat Quran mana-mana tak ada masalah pun. Yang penting dia biasa menulis ayat Quran. Faham tak? Alright. Tu je, simple, tahriri. Saya tak mau cerita panjang-panjang. Saya cerita berkenaan lagi teknikal ke, macam mana konsep pemarkahan ke. Lagi berat saya nak cerita. Yang tu, tuan-puan tak boleh habis dalam masa 1 jam. Yang tu saya kena buat cerita, program panjang saya nak cerita. Okey. Berapa minit nak tulis? Saya selalu pesan kat pelajar-pelajar saya, 1 baris 1 minit. 1 baris 1 minit. Kena tulis cepat tau. Kena tulis cepat. Sebab masa memang tak bagi panjang. Dia akan bagi masa 5 ke 10 minit saja untuk tulis. Baik. Next. Settle lah. Bab tahriri. Sekarang ni tuan-tuan, saya nak tunjuk pula untuk tahriri settle. Saya nak tunjuk pula untuk hafazan. Hafazan ni berat sikit. Okey. Hafazan ni markah banyak. Alright. Siapa nak mohon MRSM Ulul Albab, anak tuan-puan akan dapat ayat Al-Quran seperti ini. Tolong tengok betul-betul, tenung betul-betul.
Okey, nampak tak? Ada kotak-kotak kan? Nampak tak ada kotak, ada berapa kotak ni? Satu. Satu kotak, dua kotak, tiga kotak, empat kotak, lima kotak, enam kotak, tujuh kotak, lapan kotak. Lapan baris total ayat yang anak perempuan akan dapat dan kena hafal dalam masa 25 minit. Ha, ayat Al-Quran masuk yang mana? Random. Satu Al-Quran boleh masuk. Tapi dia tak selalunya dia takkan bagi. Surah lazim dia takkan bagi. Surah-surah pilihan pun jarang masuk. Selalunya random. Kenapa? Sebab dia nak test adakah anak boleh menghafal ataupun tidak. Mestilah dia nak bagi ayat-ayat yang tak biasa budak-budak hafal. Faham tak? Ha. Okey tak? Siapa yang nak mohon MRSM Al-Bat ni okey tak? Kalau okey, komen okey. Boleh, anak boleh buat tak? Komen. Boleh hafal tak? 8 baris dalam masa 25 minit. Ha, cuba komen. Boleh ke tak boleh? Anak nak menghafal dalam masa 25 minit nak kena hafal 8 baris macam saya tunjuk tadi tu. Macam ni. Ha, 8 baris, 25 minit. InsyaAllah, insyaAllah. Alright. Ha, insyaAllah Allah bagi boleh. InsyaAllah. Dia perlukan latihan ya tuan-puan. Satu baris pun jenuh. Dah beli buku tu. Ya ke? Baik. Ha. Okey. Baik. Sekarang tuan-puan saya nak tunjuk pula untuk SMKA dan SBP. Kalau mohon SMKA dan SBP Ulul Albab, anak tuan-puan kena hafal satu muka surat. Tadi MRSM 8 baris kan? 8 baris banyak mana? Lebih kurang setengah je tuan-puan kira ni. MRSM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je. MRSM setengah muka surat je sebenarnya. 8 baris tu daripada ayat, daripada satu muka surat ke kan? Dia ambil 8 baris. Itu MRSM. SMKA dan SBP tuan-puan, satu muka surat tu. Kena hafal dalam masa 30 minit. Soalan saya sama. Anak tuan-puan boleh buat atau tak boleh buat? Cuba jawab kat orang komen. Satu muka surat. Saya nak jawapan yang jujur. Boleh ke tak boleh? Agak apa tu? Tak boleh lagi, tak boleh rasanya. Kalau ayat biasa dibaca, insyaAllah. Kalau ayat lain tak pasti. Yang masalahnya ayat yang naik tu bukan ayat yang biasa dibaca. InsyaAllah akan diusahakan. Rasa tak boleh lagi. Okay. Satu muka surat panjang sangat Ustaz. Ya, memang panjang. Tapi itulah realitinya. Kalau dia biasa ayat tu boleh buat, Ustaz kena usahakan. Ibu ayah yang risau. Alhamdulillah kalau tuan-puan risau. Saya, kalau ibu ayah tak risau tu yang saya sangat risau. Kalau ibu ayah risau, Alhamdulillah saya lega. Sebab maksudnya ibu ayah dia dah start dah. Ada rasa, ish, aku kena buat sesuatu ni. Ish, aku kena bantu anak aku ni. Saya nak ada perasaan tu. Kalau tuan-puan tak ada perasaan tu, saya risau. Kalau tuan-puan ada perasaan, ish, satu muka surat nak kena hafal tu. Ish, aku kena bantu anak aku ni. Kena buat sesuatu ni. Kena masuk ulul albab, kena tolong. Kalau tuan-puan ada perasaan tu, Alhamdulillah. Saya rasa lega lah. Maksudnya, tugas saya nak menyampaikan orang kata kesedaran kepada ibu ayah tu sampai. Okey. Alright tuan-puan. Untuk hafazan ni tuan-puan, satu je sebenarnya. Dia nak tengok anak ada kemampuan dah untuk menghafal. Dia nak tengok dari segi kualiti hafazan tu. Kalau ada list surah-surah yang perlu dihafal, bolehlah mula dari sekarang. Okey, Najwa Penang. Selalu, tuan-puan, saya ada je buku yang, apa nama? Buku yang menunjukkan bahawa soalan-soalan yang lepas. Tapi sekarang tu buku tu dah habis stok. Kami tengah cetak dalam bulan lepas raya kot siap. Lepas raya yang siap. Tak apalah, nanti kalau tuan-puan nak beli, tuan-puan lepas raya lah. Buku tu tak mahal pun, dalam RM19 je. Kan? Buku soalan sebenar. Buku soalan-soalan lepas, saya jual kat TikTok benda tu. Tapi, apa yang saya nak sampaikan sebenarnya bukan tentang soalan-soalan yang lepas. Bila bab hafazan ni. Kalau PKSK, kan? Yes. Sangat sesuai untuk buat latihan lepas-lepas.
Tapi bila melibatkan hafazan, saya tak galakkan buat latihan yang lepas-lepas. Saya sangat galakkan untuk anak-anak kena belajar teknik hafazan. Saya ulang, teknik hafazan. Yang tu yang penting. Sebab kalau ada teknik hafazan, insya-Allah dapat pilah ayat Al-Quran yang mana pun dia mesti tahu nak buat macam mana. Sebab kita ada formula. Matematik sama juga kan. Nak selesaikan soalan matematik kena ada formula. Formula itulah yang akan menyelesaikan masalah matematik. Sama juga dengan hafazan. Kalau nak menghafal ni sebenarnya macam mana nak menyelesaikan masalah hafazan, kena ada teknik hafazan. Kalau ada teknik, insya-Allah dia boleh menghafal. Kan. Sebab tu saya selalu pesan kepada anak-anak, mahirkan betul-betul teknik hafazan. Bila jumpa ayat Quran, kan, satu muka surat nak kena buat apa? Ada step dia. Step satu buat apa? Step kedua buat apa? Step ketiga buat apa? Okey, sekarang nak mengulang. Kena baca dulu bagi lancar. Lepas baca dah bagi lancar, kena mengulang. Kena mengulang berapa kali. Kalau jumpa ayat panjang, kena buat potongan ayat. Ataupun nama dia teknik cangkim. Apa lagi? Okey, dah proses mengulang. Kalau terlupa nak kena buat apa pula? Semua itu ada prosesnya. Dia bukan, tuan-puan. Saya faham kadang-kadang tuan-puan, ibu ayah, kalau nak suruh anak hafal, betul tak tuan-puan? Kalau tuan-puan setuju, kalau tuan-puan, apa yang saya cakap tuan-puan setuju, komen setuju. Kebanyakan ibu ayah, bila dia nak suruh anak dia buat latihan hafazan, dia akan suruh anak dia menghafal surah-surah pilihan dekat rumah dalam bilik seorang-seorang. Betul tak? Adik hafal surah Al-Mulk. Pergi hafal dalam bilik. Nanti ibu tengok. Nanti baca depan ibu. Betul tak? Kebanyakan. Surah Al-Mulk ke, surah As-Sajadah ke, surah Al-Waqi'ah ke, surah Yasin ke, kebanyakannya macam tu. Tapi tuan-puan, sebenarnya kalau saya tak akan suruh anak saya menghafal surah-surah pilihan. Saya akan suruh anak saya menghafal ayat Al-Quran yang random. Saya akan buka muka surat yang mana-mana dalam Al-Quran, letakkan masa 30 minit, suruh dia hafal. Dan suruh dia hafal, saya tak akan suruh dia hafal seorang-seorang dalam bilik. Tuan-puan kena ubah dah cara tu. Tolong jangan suruh anak hafal seorang-seorang dalam bilik. Sebab apa tuan-puan? Temuduga nanti, anak-anak tuan-puan kena menghafal dalam satu kelas. Ataupun kita panggil sebagai bilik kuarantin. Kena hafal ramai-ramai. Bila hafal ramai-ramai, apa akan berlaku? Bising. Crowded. Panik. Serabut. Ada orang menjerit. Ada orang hafal bisik-bisik. Benda tu akan berlaku. Jadi, kalau saya, macam mana saya nak suruh anak saya menghafal, menggunakan teknik yang macam mana, saya akan bagi satu ayat Quran, satu muka surat, saya letak kat dia masa 30 minit, hafal depan TV. Tapi tak menghadap TV, membelakangi TV. Sambil kita tengok Gegar Vaganza. Contoh. Sambil kita buka lah apa-apa, adik-adik ke, abang-abang ke, kakak-kakak yang berada di ruang tamu tu bising, duk bersembang ke, buat apa ke. Anak yang menghafal tu dia duduk tengah-tengah dengan gangguan banyak bising ni. Sebab apa? Nak bagi dia biasa. Boleh fokus ke? Sebab memang nak buat macam tu. Sebab temuduga nanti realitinya macam tu. Hafal dalam keadaan bunyi bising. Sebab ramai nanti tuan-tuan. Jadi waktu sekarang ni lah yang kita nak kena praktis daripada awal, daripada rumah. Sebab kalau tuan-puan menghafal, anak tuan-puan menghafal dalam keadaan senyap sunyi, nanti temuduga dia tak boleh buat. Dia rasa terganggu. Sebab dia biasa menghafal dalam keadaan sunyi. Saya tengah cerita realiti temuduga sebenar nanti. Buatlah tuan-tuan. Tak rugi pun. Tak ada masalah pun tuan-tuan. Nak menghafal Al-Quran dalam tempat yang bising tak ada masalah pun. Lebih-lebih tengok wrestling. Kan? Maksudnya kawasan waktu tu memang serabut lah. Mungkin tengah makan kau kan. Tengah duk bersembang. Ada mai pula adik-beradik mai. Pak Ngoh dengan Mak Ngoh mai ni. Suruh anak kita menghafal waktu ni. Dia marah adik dia buat bising. Lepas ni abang kata jangan marah. Memang kena hafal dalam bising. Okay, next. Saya dah cerita bab tahriri, saya dah cerita bab hafazan. Sekarang tilawah. Tilawah ni tak susah sangat pun. Dia akan bagi yang ni dah settle menghafal depan panel kan, dia dah hafal. Lepas tu panel akan panggil, dia kena baca depan panel, dah baca settle, dia akan dapat keratan ayat Quran yang baru. Macam ni lah lebih kurang dalam slide saya ni.
Dia akan dapat tak banyak pun tuan-puan. Dia suruh baca je. Tak suruh buat apa pun. Tak suruh hafal, tak suruh tulis ke, tak suruh buat apa. Dia suruh baca saja. Dan dalam bacaan tu dia nak cek dari segi tajwid, dia nak cek dari segi fasahah, dia nak cek dari segi makhraj huruf. Kenapa tuan-puan? Sebab bacaan lebih penting daripada menghafal sebenarnya. Dan kalau tuan-puan nak tahu, ni info markah bacaan lebih tinggi daripada markah menghafal. Sebab dalam menghafal ada bacaan. Faham tak? Masa-masa tadi anak-anak menghafalkan satu muka surat kan. Kalau dia boleh hafal satu muka surat, okey, tapi bacaan tajwid salah banyak, tak lancar, gagap, lupa, hukum tajwid tak kenal, hukum mat tak tahu panjang pendek, sebutan banyak salah, baris pun salah. Patut huruf ba disebut huruf bu contoh. Okey. Tu bab tilawah senang je, dia akan bagi ayat Quran dia suruh baca je. Alright, dan last kali settle bab tilawah, last kali adalah komunikasi. Komunikasi ni pun ada markah dia dari segi percakapan. Yang paling penting tuan-puan adalah berkenaan dengan soalan tricky. Nanti semasa temuduga, anak-anak akan ditanya beberapa soalan nak tengok adakah anak kita betul-betul minat ataupun tidak nak masuk sekolah ulul albab. Contoh, adik datang hari ni nak masuk temuduga sekolah ulul albab ni sebab memang minat ke nak masuk sekolah ulul albab? Contoh panel tanya. Panel temuduga tanya, adik minat ke nak masuk sekolah ulul albab? Dia pun jawab, sebenarnya saya tak minat Ustaz, saya minat sekolah sukan. Ma'assalamah wa ilal liqa. Sadaqallahul azim, sila balik. Okey, apa yang saya nak bagi tahu? Sebenarnya dia nak tengok minat anak. Minat itu sangat penting. Sebab apa? Ramai juga yang pelajar-pelajar dia boleh menghafal. Bila masuk sekolah ulul albab, 2 bulan, 3 bulan minta keluar, tak larat, tak tahan. Stres. Menghafal Quran bukan mudah tuan-puan, saya terus terang. Tapi kalau dia boleh manage untuk menghafal Quran, akademik dia tuan, tak ada masalah, senang. Tuan-puan tak percaya, tuan-puan tengok budak-budak tahfiz, budak-budak yang menghafal Al-Quran, Al-Hafiz, Al-Hafizah, yang menghafal Al-Quran 30 juzuk, bila dia menghafal itu susah. Akademik senang dia dapat. Tu kelebihan budak-budak yang menghafal Quran. Okey. Jadi tuan-puan, cara nak jawab soalan-soalan macam ni. Contoh, nak masuk sekolah ulul albab sebab apa ni, dik? Sebab saya minat. Jawapan tu okey, tapi tak kurang memberangsangkan. Macam budak-budak orang lain semua sama je, jawab sama. Adik minat nak masuk sekolah ulul albab? Minat. Jawapan tu okey, tetapi bagi saya selalu ajar pelajar-pelajar saya bercakap dengan lebih baik. Kan, dengan skrip-skrip yang bagus. Saya bagilah skrip-skrip kat pelajar-pelajar saya. Saya minat Ustaz nak masuk sekolah ulul albab. Impian saya nak menghafal Al-Quran 30 juzuk. Dan saya bercita-cita nak menjadi seorang doktor pakar bedah yang menghafal Al-Quran 30 juzuk, dan saya dah bermula di MRSM Gemencih Ulul Albab. Tu skrip yang saya bagi dekat pelajar-pelajar saya macam tu. Saya suruh mereka jawab macam tu. Barulah nampak perbezaan anak kita dengan anak orang lain. Okey tuan-tuan, clear tak? Setakat sekarang yang saya duk cerita ni. Ni, empat perkara ni clear tak? Pencapaian K, dia ambil kira tak Ustaz? Ya, dia ambil kira. Tuan-puan, ini saya baru cerita bab temuduga ulul albab tau. Saya tak cerita lagi bahagian PKSK. Saya tak cerita lagi bahagian PBD. Saya tak cerita lagi bahagian PAJSK. Saya tak cerita lagi bahagian status sosioekonomi. Saya tak cerita lagi bahagian apa lagi, macam-macam tuan-puan. Sebab tu saya kata, anak tuan-puan, bukan sekarang, bukan nak kena kalau tuan-puan rasa waktu sekarang ni awal lagi, bulan Februari nak raya ni kan, awal lagi, nantilah bulan 5 bulan 6 baru nak berjinak-jinak, baru nak nak cari cikgu ke, baru nak cari buku ke, baru nak cari latihan ke. Saya takut tak sempat dah. Sebab bukannya satu benda nak kena fokus. Yang saya cerita ni baru bab temuduga ulul albab, saya tak cerita lagi bahagian temuduga PKSK. Kan? Ustaz, kelas tu ada ke selain hari Rabu? Tak ada. Okey. Apa Ahmad Akram bincanglah dengan tim saya. Mungkin ambil kelas personal. Tapi kelas personal ni dia mahal lah sikit. Boleh. Sekarang saya cerita bab kelas tuan-tuan. Okey. Siapa yang nak join tuition ulul albab? Okey. Kita memang tuition ulul albab ni memang dah berjalan.
Cuma macam hari itulah saya kata kita perlukan berapa belas orang sahaja, tapi untuk hari ini tim saya dia akan uruskan, tuan-puan tanyalah dia perlukan berapa orang lagi. Okey. Tuition ulul albab ni kita akan lima. Tim saya kata lima orang lagi tuition ulul albab untuk hari ni. Okey. Tuition ulul albab ni macam mana tuan-puan? Kalau nak join, dia ada kelas teknik hafazan, dia ada kelas tajwid, dia ada kelas tahriri, dia ada kelas tilawah dan dia ada kelas kuarantin hafazan yang akan berlaku semua di kelas ni tuan-tuan dalam masa 1 bulan. Maksudnya dia kelas bulanan. Saya cerita, dia kelas bulanan. Tuition untuk umur berapa? Ada yang kami start daripada darjah 4 pun dah ada join dah. Darjah 4, darjah 5, darjah 6 semua dah. Tapi nak masuk kelas ni, saya sangat-sangat cadangkan kalau boleh, pastikan anak boleh baca Quran. Kalau anak tak boleh baca Quran, dia susah nak dapat. Dah, bukan fizikal. Kelas ni kelas online. Tuan-puan, kalau saya buat fizikal, kami di Kedah tuan-puan. Orang KL macam mana nak mai? Orang Terengganu macam mana nak mai? Jenuh mai tiap-tiap minggu nak mai kelas. Jadi kita buat secara online . Cuma apa yang saya nak beritahu, kelas dia secara bulanan. Okey, kelas dia secara bulanan dan tuan-puan, kelas dia adalah setiap hari Rabu malam. Cuma pada bulan puasa ni kita tak boleh lah buat Rabu malam, orang nak tarawih. Takkanlah kita orang duk tarawih, anak kita nak suruh masuk tuition. Tak apa nak kenal lah kan. Jadi kita buat pada bulan puasa ni je. Okey, tinggal beberapa minggu saja lagi ni. Untuk bulan puasa ni kita buat pada hari Sabtu pagi 9 sampai 10 pagi. Selepas puasa memang kelas dia akan jalan macam biasa setiap hari Rabu malam 8 sampai pukul 9 malam. Kekerapan dia 4 kali sebulan. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Okey. Dan bermula awal Mac. Siapa yang nak join ni, hari ni dah 23 bulan. Tak ada kelas lagi lah. Anak tuan-puan akan bermula pada awal Mac, awal bulan 3. Minggu ketiga. Minggu ketiga ke? Puasa. Anak saya dah join. Memang puas hati. Mencakupi teknik, tips latihan hafazan tajwid memang disarankan. Alhamdulillah. Baik. Jadi tuan-puan, macam mana kelas dia berjalan? Minggu pertama ada kelas teknik hafazan. Ni yang saya duk cerita ni, yang tadi mana dah? Ni, minggu pertama kelas teknik hafazan, minggu kedua kelas tajwid, minggu ketiga kelas tahriri, minggu keempat kelas kuarantin hafazan. Cuma kelas kuarantin hafazan pada minggu keempat tu kita tak buat pada hari Rabu saja, kita buat tiap-tiap hari sebab kita nak buat bentukkan dalam kumpulan-kumpulan yang kecil sebab dia ada praktikal. Kita nak bagi budak-budak tu betul-betul faham apa yang dia belajar dah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Dia ada praktikal. Minggu 3 pun ada praktikal tapi praktikal dia tak lama. Minggu keempat ni praktikal dia lama. Cuma adalah dia setiap hari nanti tuan-puan berbincanglah dengan tim saya macam mana hari kelas tu disusun tu macam mana. Kan? Nak join boleh? Okey. Kelas komunikasi tak ada ke Ustaz? Nanti kelas komunikasi ni dia sambil-sambil je. Kelas komunikasi ni sambil-sambil sebab dia tak berat sangat bab komunikasi ni Anissa. Boleh sebab tu komunikasi ni dia tak ada lah apa, sebab komunikasi ni pun dia bukannya ada markah spesifik tau. Komunikasi ni lebih kepada dia ada markah tapi terlalu kecil lah markah dia. Jadi kita ajar anak-anak tu dari segi dia kena faham dari segi flow saja. Macam mana nak jumpa panel, macam mana nak cakap depan panel, adalah. Okey. Macam mana nak join? Okey, saya cerita. Siapa nak daftar? Untuk pendaftaran awal harga dia 249 sebulan. Tapi siapa daftar untuk 5 seat ni, okey, kita akan bagi sebanyak RM129 sahaja sebulan. Untuk semua kelas tadi tu, sebulan 129 sahaja sebulan. Dan tuan-puan, cantiknya tuition ni, tuan-puan jangan join 1 bulan saja. Sebab kalau join 1 bulan, macam seolah-olah belajar ABC, A sampai Z kan. Anak tuan-puan belajar ABC je. D, E, F, G, H, I, J tu tak belajar. Sayanglah, rugilah. Dia belajar ABC. Modul pertama, bulan pertama baru belajar ABC. Bulan kedua D, E, F, G. D, E, F, G tu tak belajar, rugilah. Tak function lah. Sebab kita dah susun modul dia, nak bagi anak-anak betul-betul dapat daripada bulan 3 paling cantik sampai bulan 10. Paling cantik lah. Paling cantik. Sebab modulnya macam tu. Sebab apa? Bulan 10, bulan 11 tu akan berlakunya temu duga. Sebab itulah cantiknya sampai bulan 10.
Tuition anak-anak tahap 1 ada ke Ustaz? Tanya tim saya. Muhammad Ikrimah. Nanti tanya tim saya nak masuk tuition tu bahagian macam mana? Sebab kita ada hafazan, kita ada pengajian, kita ada macam-macam. Ya, 8 bulan. Tapi tuan-puan, kalau tuan-puan bayar 8 bulan, berapa? 129 darab 8 bulan jadi berapa? Jadi 1033. Kalau bayar tiap-tiap bulan lah. 129 kali 8 bulan, kena bayar 1033. Kalau tuan-puan bayar tiap-tiap bulan. Tapi tuan-puan, kalau tuan-puan ada duit lebih sikit, tak mau bayar 129, nak bayar seketui terus 8 bulan. Nak lagi jimat, tak payah bayar 1033, 129 kena bayar tiap-tiap bulan tu tak payah. Bayar seketui hanya dengan 799, tak sampai 100 pun sebulan. Siapa nak daftar, tekan link yang telah dibagi dalam apa nama tu? Dalam komen. Tim bagi sekali, bagi lagi sekali. Saranan Ustaz berapa join? Dah jam 4 terlalu awal kan? Bagi saya tak terlalu awal pun. Saya nak daftar, tekan link tu. Siapa nak daftar, tekan link tu terus. Kan? Boleh teman eh? Siapa nak daftar, terus tekan link yang tim saya bagi dalam link tu. Naknya tuan-puan boleh je nak PM tim saya yang tuan-puan masuk tadi pun boleh je, tak masalah pun. Tuan-puan tekan link lah, senang. Tekan link, terus daftar. Sampai pukul 3 petang teman eh? Harga ni sampai pukul 3 petang. Saya lupa nak beritahu. Harga ni sampai pukul 3 petang. Untuk berapa subjek tu Ustaz? Tu, 5 kelas. 5 subjek. Teknik hafazan, tilawah, tahriri, tajwid, kuarantin hafazan. Selebihnya nak lebih detail, tanya tim saya teruslah direct. Sebab mereka yang menguruskan pendaftaran. Saya tak menguruskan pendaftaran. Okey, ni 799 ni bukan sebulan lah. 799 ni 8 bulan. Jimat lah, sebulan tak sampai pun 100 naknya. Extend time sikit Ustaz. Sampai malam ni ke nak discuss dengan suami dulu? Tanya tim saya, Aina. Cubalah kecek dengan tim saya. Sebab mereka yang duk daftar, duk uruskan pendaftaran. Untuk yang dah daftar tak perlu ke Ustaz? Yang dah daftar tak payahlah. Sebab saya tahu ramai je yang masuk yang dalam program ni ada yang dah daftar dah kan. Yang dah daftar tak payah. Yang tak daftar saja. Bagi link semula terkeluar tadi. Ustaz saya bagi. Tim bagi Ustaz sekali lagi link. Tu. Anissa Sufi. Tekan link tu. Tanya tim saya sekali lagi. Sebab tadi terkeluar kan. Alright. Jadi tuan-puan, untuk hari ni setakat itu saja kot. Saya pun saya faham tuan-puan pun ada hal lain. Alright. Dan tuan-puan, saya nak beritahu juga siapa yang belum follow TikTok saya, tuan-puan follow TikTok saya, Tarmizi Ulul Albab. Okay. Tuan-puan cari Tarmizi Ulul Albab, siapa yang belum follow, sebab saya banyak sangat saya kongsikan berkenaan dengan apa-apa sahaja tentang permohonan, tentang sekolah MRSM, SMKA, SBP. Banyak saya kongsikan dekat TikTok saya. Tuan-puan cari TikTok saya ni. Ni, tuan-puan. Ni TikTok saya, tuan-puan cari TikTok saya, banyak saya berkongsi berkenaan dengan apa sahajalah maklumat-maklumat kan, semua saya kongsi kat dalam tu. Tuan-puan rajin-rajinkan buka, tengok video, fahamkan. Kalau tak faham, DM saya. Boleh Tarmizi Ulul Albab. Tuan-puan cari je Tarmizi Ulul Albab. Tuan-puan jumpa lah. Tuan-puan search Ulul Albab pun memang akan naik muka saya je. Kan? Sebab tak ada lagi orang tak ramai orang bercakap berkenaan Ulul Albab kat Malaysia ni. Saya pun duk cari juga kan. Ada lagi lah orang duk cakap pasal Ulul Albab. Tak ada. Ada pun ada, tak banyak lah. Ada pun tak banyak. Okey teman-teman Baik, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya pada tengah hari ini. Dah nak dekat pukul 2.30 dah. Terima kasih ibu ayah yang bersama dengan saya. Macam saya kata, jangan keluar daripada grup WhatsApp. Okey. Nanti grup WhatsApp tu akan membantu kita pada dekat-dekat dengan temuduga, dekat dengan permohonan nanti. Baik teman-teman Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih ibu ayah yang hadir.
Saya tutup program dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu ayah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan nak daftar tekan link